Hai Cik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, Cik tinggal dekat PPR ni? Ya. Tak ada, saya dengar lobby lift dekat sini viral, cantik katanya. Ya ke? Mana tahu ni? Tahulah. Kalau kita nak pergi tu boleh ke? Boleh je. Apa salahnya kalau sudi? Mestilah. Boleh Boleh. Okey, cantik. Jom. Ada berapa blok ni Cik? Ada 2 blok. Satu blok tu ada 17 tingkat. Oh, ada 17 tingkat ya. So, yang ni adalah blok? Blok A. Blok A. Jadi nanti kita pergi kat blok saya lah. Oh, blok Asyik ni, kat tingkat 4 ya. Okay, kita nak naik ke tingkat 4 sekarang. Kita ke tingkat 4. Wow, so ni tingkat 4? Ni lift lobby tingkat 4. Wah, letup weh. Dah macam dekat hotel lah. Itulah dia memang kita orang buat pun berkonsepkan hotel lah. Satu kita buat dalam dekat-dekat nak bulan puasa. Jadi bulan puasa kita berhenti. Lepas puasa kita sambung balik lah. Kami bersama-sama lah dengan penduduk-penduduk kat sini. Berpakat nak buat design macam mana. Dan inilah hasil dia. Berapa lama nak siap ni? Lebih kurang dalam 3 bulan jugalah sebab masing-masing bekerja. Sebelah malam je diorang buat. Tengok siap ada arch dekat sini. Ni semua DIY korang. Ada lampu LED. Ni penduduk buat lah ni? Bersama-sama lah kami buat benda ni semua. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia punya bahagian lantai ni dibuat daripada epoxy ke Cik? Epoxy ya, betul. Untuk modal dia Cik, berapa untuk nak dapat siap macam ni? Kurang dalam 3,000 lah. Jadi mula-mula kami buat collection setiap pintu tu dalam RM50. Tapi sebab bajet tinggi, jadi kami minta lagi 100. Jadi setiap rumah tu dalam RM150 lah. Okay, nice. Ada chandelier. Tengok siap ada chandelier dekat sini. Okay, so next kita nak pergi level mana pula ni? Lepas ni kita akan pergi ke blok B pula. Ini kita dah sampai tingkat 15. Okay, ni tingkat 15 ya. Oh ada. Assalamualaikum Cik. Nama siapa? Saya Sabarudin. Okay guys, untuk area level ni dia seorang tamu kan. So dekat sini pun diorang siap ada tiles ni. Besar modal ni. Berapa modal ni Cik? Modal ni kalau ikut pada awal sampai akhir ni pun tak siap lagi dalam bukan kat 10,000 jugalah. 10,000 juga Lepas tu collection yang jiran-jiran tak banyak lah dalam 100 je. Tapi yang lebih-lebih tu ada alhamdulillah ada sponsor daripada ada hamba Allah yang bagi ni. Alhamdulillah rezeki. So bila ada tiles ni dia nampak lagi kemas lah. Ya. Cantik lah. So siap ada meja makan dekat sini. Tapi lupa buat air ni. Tak apa. Tapi antara yang menarik juga ni bahagian lift ni ada doa juga ni. Doa keluar rumah. Bagus lah. Ni stiker ni beli kat mana? Stiker ni sponsor juga yang bagi. Alhamdulillah ramai bermurah hati untuk level ni. Ini semua nama-nama tengok ni. Oh, ni semua penghargaan lah pada orang yang bagi semangat dekat sini. Hasil-hasil semua daripada penduduk level 15 ni. Ini air kalau pintu 1 sampai 6 ada sini. Pintu 7 sampai 12. Kat sini ada 12 pintu je. Ada 12 pintu. Okay, nice. Okay, thank you. Alright, sekarang ni kita dekat level 13.